Hai korang, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey. So, untuk video kali ni, Coach nak ajar korang macam mana kita nak upkan bahan marketing yang sama ke social media yang lain. Okey, sebelum ni mungkin Coach ajar korang satu teknik saja, mungkin WhatsApp status. Yang ni kita nak up ke Facebook. Okey, nak up ke Facebook story. Okey, so macam mana caranya adalah korang tekan lama-lama macam ni. Okey, tapi sebelum tu korang pergi pastikan dulu adakah ini Facebook yang korang nak upkan story ataupun korang nak up dekat wall. Okey, so caranya pergi balik dekat WhatsApp group, tekan lama-lama. Okey, lepas tu korang tekan ni titik 3 ni. Okey, lepas tu tekan button share. Okey, lepas tu tekan Facebook. Lepas tu tekan your story. Okey, sebab kita nak up dekat story, tekan your story. Okey, tekan your story. So dekat sini tak ada ayat tau. Korang kena ambil ayat dia kat sini. Korang kena ambil ayat dia dekat sini. Okey, ni kan copy. Korang kena copy dulu. Okey, kena copy. Lepas tu korang pergi sini. Korang tekan sini. Korang tekan text. Okey. Korang tekan text. Korang masukkan ayat tadi. Macam tu. Okey. So, korang kecilkan sikit. Letak kat tepi ke kan. Macam ni ke kan. Ataupun kat mana lah korang nak letakkan kat sini pun okey lah ni. Okey je kat sini. Okey. Lepas tu korang tekan share. Okey. Macam tu. Okey. So, sambung yang kedua. Yang ni korang copy dulu. Lepas tu korang tekan macam tadi juga, share, pergi ke Facebook, pergi ke your story. Lepas tu korang tekan text, korang masukkan ayat ni kan. Lepas tu korang kecil ke besar ke, korang boleh zoom in zoom out kan. Okey, so korang letaklah macam ni. Okey. Begitu. Okey, so tekan share. Okey, lepas tu teruskanlah. Kalau korang nak campur, nak ni sekali kan, korang letak je. Okey, so siapkanlah. Jadi korang dah senang. Dekat Facebook pun kita guna bahan yang sama untuk kita upkan komen, untuk kita upkan story. Okey, so itu saja. Bye. Assalamualaikum.